sekarang kita nak pergi ke Kim Yong Market. Tengok kalau ramai sangat tak berhenti lah. Ini hanya Plaza kan? Balik melarang lah. Muka masak apa? Ha? Dah nak pergi majak sana. Dan lagi care. Oh, Mila dia pergi sini? Oh, pergi sini. Yang tu dia saja tempat ni. Oh, ni hanya air market. Morning market. Cantik. Tengok ni. Yang Ali. Tengok tu baju Spiderman tu. Ali kau. Ni dekat kaki. Saya bias je. Ini semua dah. Lang ambil dia. Oh, ada telur warna pink. Telur apa? Dia malu tengok dalam. Cuba ni cakap kat Balang kat kamera. Cakap tu apa tu? Budak insaf tengok kamera Sat. Budak insaf tengok kamera Sat. Topi tak belakang tak boleh ah. Ni buat macam boboiboy boleh boboiboy. Kat belakang. Betul kan? Pusing belakang. Sebab kita dah masuk. Dia reda je orang bagaikan dia. Hisap ni. Lain pakai macam tadi. Pakai macam tadi sebab tak ada matahari dulu ni. Tak ada matahari. Ini bus ah? Ini besar. Okey, saya 6. Abang kau kata? Saya 6. Dia tinggi. Okey. Ini satu mili-mili. Apa? 199. 199. Dia cakap apa Syah? Milia mana? Dah sesat lah Milia.
Boleh lah pergi Krabi. Lepas tu pakai selop bunga-bunga. Pergi Krabi dah bentang tikar, lepas tu jemur badan. Jemur badan tak gaji. Orang kenapa? Mana? Salalak. Oh, jenama Aisyah. Itu big size. Aisyah tengok muka. Fashion designer. Fashion designer. Big size tak ada. Big size. Big size. Ha, ni tempat Adam suka. Saya di kanan lah. Dia cakap dengan kakak Aisyah. Dah. Aisyah turunkan dia. Aku dah jumpa tak tahu Baju apa perempuannya? Hijau cantik lah. Oh. Kanan tu. Ada tinggi je. Pakai cantik. Okey. Kita beli kat kedai ni buku ni. Dia macam kimono. Ni apa? Awak Alfa tengok ni hanya kami suka ni, okey? Jangan jangan ejek pula. Cuba. Pakai dah betul-betul. Jauh sikit tak nampak. Pakai betul-betul. Macam mana pakai dia macam mana? Macam kimono. Belakang sikit tak nampak. Okey. Ceritalah Aisyah beli kat mana? Kat baju. Dekat kedai baju ni kat mana? Dekat Hatnyai lah. Nak pergi Krabi. Oh, lepas ni nak pergi Krabi. Okey, tu je lah. Okey, bye. Okey. Bantu-bantu nak bikin nak. Cik, Berapa? Oh, 55. Kita 41. Kedah. Kedah dekat lah Kedah. Besok. 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 Okey. Okey. Video nak beli ke? Oh. 250. 2,500 baht. Oh. Air dah lapar. Oh, tu jom. Air dah lapar lah malang. Air dah lapar. Mana boleh buka boleh lapar. Oh. Tak nak senyum dah. Belah sesuatu dekat air. Air dah lapar lah. Suka. Tak, saya dia boleh tegakkan badan, takut dia. Kali dah awak ya. Khalid lapar. Lapar. Tunggu kita pergi makan sekejap lagi.
Kejap ah. 10 baht. 100 gram dulu. 100 gram 50 baht. You want to see? Tengok baju mana how many. Bukan spray lah. Makan kacang apa? Kacang pandai ni. Yang mana tu? Siapa nak kutip abang? Tu, nampak? Boleh? Oh, sedap. Ui, pandai lah. Oh, makan kacang tu jadi pandai ni. Ayam burung. Sorry. Saya jaga kedai tau. Budak lapar. Lapar teruk ah. Tutup mata lah ambil gambar. Ya. Bye-bye, ya. Nino mama. Okay, bye-bye. Bye-bye na mama. Bye-bye. Bye-bye. Dia semua kat sini. Elok lah rambut sama dah. Ya ada mama baru. Belah mana? Kiri. Ya, main apa? Okay, dah selesai dah beli barang dekat apa nama ni? Hanyai Plaza. So kita nak ke Rusty Boat Noodle. Apa nama dia? Rusty Boat Noodle lah. Boat noodle. Macam mana, tapi tu salah satu lagi tempat yang best untuk makan lah. Kita nak try first time. Okay, kita dah sampai Rusty Boat Noodle. Yang kita order ni tak apa, tak sampai lagi. Oh tu, ni Aisyah punya, abang saya ada, Aisyah punya ada. Oh, hang pad thai su, kali ingat pad thai goreng. Ni macam Ni boat noodle. Aisyah punya tu. Tu Aisyah punya Maggi. Bukan yang jenis Maggi sedap dengan tu ha. Abang Said punya mi kuning. Ni untuk apa? Ni macam boat noodle tapi murah. Tak ada lah murah sangat. Mana ni? Mana ni? Tak pandai sangat lah. Ni Aisyah punya. Abang Said special. Ni special daging dan ni special kan. Kena bunyi dia. Boloi ni buat daripada gandum dalam 30 baht. Ada jagung. Ni apa? Ada jagung ni. Rasa sikit bismillah. Yang putih-putih ni santan dia ada masing-masing sikit. Macam dia bancur dengan garam dia masak kan. Dia mandi sampai mandi sejuk. Angin ni.
Hantan dia tu masin-masin, lemak-lemak, masin. Yang gandum tu mana-mana. Tapi tak manis sangat. Manisan kan, sedap kan? Macam Chinese punya ada mana? Apa nama dia? Oh, ada kelapa. Oh, ada kelapa ni. Ni Aisyah makan ni. Sekali main, nala main besar. Yang ni berapa? Dalam 90 baht. Rasa ayam. Rasa sekejap. Bismillah. Ui, panas. Nak bagi kat ni lah. Okey tak? Jangan dia main sushi. Ini popular ni. Yang ni dia punya signature Rusdi yang ini. Ni yang abang makan. Ni mix chicken and meat. Yang ni tak apa ni? Ni ulam-ulam dia boleh bubuh. Boleh makan dalam sayur tu. Tu dimsum. Tengok dimsum dia berapa ni besar. Alah, betul lah. Betul lah 59. Celup ke ni? Cuba tengok saiz. Tu besar tu. Patai tu. Petai. Macam noodle lah. Mana kat dia beli yang goreng. Besar lah. Ni lapar ke? Tapi 3 je ni nak. Oh, yang semalam tu 1 bekas. Oh, ayam longgan. Makan jom apa nak suara. Nyam. Longgan. Kanan ni. Ayam longgan. Jenis pula. Kita punya. Ayam longgan. Oh, dia macam mana? Tu abang. Cili dia buka. Ni cili kat sini. Oh pula. Kondimen. Ni yang ni. Dia tambah kat sini. Dia masa mat table dia kat sini. Tu gula. Kacang. Oh, kacang kan? Oh, tu. Makan. Ni apa? Ni apa dia? Siapa? Ni ayam susu ke sate? Dek, ni apa dek? Ayam susu ke sate? Sate. Ada rasa nak, ada cicah dah, sedap dah. Sate. Bagi dia rasa. Dia punya order. Kongsi lah. Kan. Oh, tak apa, air dia situ. Tu apa dia? Itu krabu sun. Tengok settle dia. Makan dah sekali. Ayam settle. Makan settle. Pak I, makan apa? Nasi goreng. Minta pinggan lagi. Okay, ni nasi goreng. Mama dah sampai ni. Ni nasi goreng ayam. Adam. Nasi goreng kari. Nasi goreng ke? Nasi goreng. Nasi putih. Ayam kari dengan telur mata. Ayah tak makan dah. Dia pening. Masa banyak perasa kan. Yang ni chicken middle wing. Spicy tak ada. Chicken middle wing saja. Tu teh makan tom yum. Menarik tom yum. Abang nak tom yum. Sedap. Sup mana? Kerabu sup mana? Milih apa? Nasi goreng ketang. Oh, nasi goreng ketang. Nampak sama dengan ayam. Nak rasa ni? Rasa. Oh, rasa dah. Ambil sudu. Makan bang. Kita buat apa? Dengan Sudu. Ni sudu. Tak apalah. Mama ambil. Nah. Oh, sudu campur. Kopian campur. Ambil lok badan. Banyak tu. Buat atas nasi. Ali lapar memang tak tahu Ali makan sayang, makan. Ifak yang tadi lapar. Ali makan tak sedap kalau dia makan. Tiba-tiba Habis dah. Macam tu. jadi lapar lagi. Tak sedap. Okay, sekarang kita dah selesai makan dekat Rusdi Boat Noodle. Kita nak terus ke Krabi. So jam pun dah pukul 11 suku waktu Thailand.
stesen minyak PTT Terang dekat area Terang lah ni. So ada 7E, boleh lah refreshment sikit. Isi minyak. Tutup enjin. Sabar. Ha? Tak ada tu dalam tu. Ni dah pergi toilet kan? Sandwich ikan tu. Dia macam naga ikan. Nak ayam kombucha. Bocor. Ada ayam tu. Senang lawas. Kali ni kuat. Nak cakap betul. Senang membuang air besar. Kombucha. Rasa sikit. 1.9 Probiotik. Mahal. Sini. Apa tu? Yang apa tu? 1 point. strawberry. Nak. Abang jam ya. Abang tu tak main phone. Ali pakai kopok je. Tidur ni. Okay, lepas kita dah berehat tadi, saya jadi putih ni. Di PTT station kita nak terus ke Krabi. Cuaca mendung je, hujan rintik-rintik. Okay lah, tak panas. Langsung. Banyak geng motor. Slight right, then turn right. Daripada Krabi nak balik. Ni wire kat sini tak berselirat sangat macam kat Hanyai tu. Ni nak masuk Pekan Krabi dah, lagi 30 minit lagi. Tapi dah belai. Patut tak ada bilik. Beli. In 300 meters, turn left. Ni ada Glow Auna. Ada signboard. Bukan di antara. Oh, ada pelampung lah. Saya nak beli pelampung. Yo. Kampung. Ni kali bawa siap-siap. Dia bukan dekat dengan Apple ni bukan. Ni Anata. Oh, Malaysia saja. Tengok tu sempat pergi bawa kuaci. Ranggoli Dosa King. Ranggoli Dosa King. Tu. Ranggoli Dosa. Oh, ni dosa ni bukan macam chapati. Oh, ingat dosa. Makan dosa. Ingatkan sin. Bukan kanan ni Bukan. Ini putih kan? Bukan. Ada banyak tempat. Parking motor macam ni boleh pasal-pasal macam ni. Take the second left, then your destination will be on the right. Okey, banyak tempat urut-urut. Ni Dobi padalah. Kalau basuh baju boleh. Kalau ada masa banyak. Rugi. Ramada. 7E tu. Depan hotel lah. Dekat. Sini yang tepi ni semua halal ni. Abang dah search ni semua halal ni. Tengok sikit. Ni halal. Kanan ni halal. Boleh dah sekejap suruh depa buku nasi lah. Ni halal sini. Jadi mat masuk. Your destination is on the right. Ni yang mana pink ni kan? Mana ni? Hitam pink ni. Okey. Nak parking mana lah? Dia tak ada orang jaga macam Neo tu ada orang jaga. Dia kena parking sini. Apa ni? Ni? Bukan, tak boleh.
Hak ni dengan dinosaur. Kenapa kena fit in? Oh. Orang nak gantung pabrik. Bahaya. Dengar dia dinosaur. Ada nak macam jadi inspektor sahab lah. Apa dia? Inspektor sahab. Bukanlah beach boy lah. Beach boy. Beach boy. Macam nak smart tak? Tak. Sekejap jangan tak berenang pula. Wah, balik. Ya. Mandainya. Ayah andai. Ya. Wow. Ha, pandai. Oh, sampai tersedak lah tu. Dekat dalam kereta hampa punya mask tu, full mask tu. Satu 1.3 Aisyah sampai. Aisyah boleh berenang. Kan? Lagi best kan? Tu, Faid. Freestyle lah Dam. Breaststroke ke? Tidak turun ni. Aisyah, breaststroke Aisyah. Malu apanya? Licin tak Aisyah? Ui, dia getah lah. Dia pun nak turun ke tak? Ni dia nak. Selalu dia pun tak mau main ni ayak-ayak ni. Kolam-kolam. Dia makan baju ni tak ada kepala enam. Burger dah habis. Nanti kita beli. Nanti kita beli. Ya tengok. Ya tengok. Wah, handsome. Oh. Handsome. Oh, macam polis. Oh. Polis. Wah. Bukan. Faid tak mau. Abang dengan kakak tu depa tak tahulah. Ada. Apa ni? Video. Ha? Aisyah nak macam tu juga. Aisyah nak situ juga. Aisyah lompat. Jom kita pergi cari kedai makan. Nah, kenapa gatal? Gatal betul. Tengok pusing kiri. Kiri ke bang? Ke kanan tu? Kiri ni. Faid. Faid jalan tepi ni, jalan atas ni. Okey. Ni ada kedai makan banyak. Kita jalan tepi ni sekejap lagi. Aita jalan tak mana? Nampak tak Tam dengan Cu?
Mana Tam and Chu mana? Ada? Tak nampak pun? Tam and Chu. Kat dalam. Kat dalam 7E lagi. $10 Island. Macam risau macam nak kena bayar lagi makan. Beg ayah tinggal. Oh, beg ayah tinggal. Dek. Malam-malam beg tidur. Tolonglah, datang jauh-jauh nak beli bola dekat ni. Mana? Fantastic Raisha. One for 50 baht, two for 80 baht. Ni kat sini bam-bam. Mama boleh cakap ni. One for 50, two for 80. Ni agak-agak bau ni. Mak ai ni. Yang macam kat Langkawi tu. Ya, tapi yang Langkawi sedap ni. Gatal. Gatal. Ha? Okey, jadi kita jalan dulu,
mak. Tarik rapi. Betul ya. Oi. Iyalah. Ada dah besar lah. Kita tengok je. Ni kat hitam aja. Mama. Wah, pagi tak. Abang tembak adik ni. Long. Long. Cái nó xấu hay không này nó thành. Magic chop pocket wallet. Oh my god. Inside lighter. Like this. Lighter. You want okay? You want it? Yaya beli apa Yaya? Yaya beli apa? Tunjuk. Tanya beli ni. Saya beli ini. Ni apa ni? Permainan. Bum 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 bum. Apa ini bum-bum? Ni tutut ni. Ni tutut Tutut. dijemput Muhammad Taufik dan Muhammad Firdaus untuk buat persembahan magic. Dipersilakan. Okey, tunjuk dulu apa tu dalam dia. Baju tu. Dalam dia ada apa? Okey. Okey, sila perkenalkan apa magic anda ni. Apa tu je basah tu bila kita tiup batu kontang dia batu kecil. Oh. Okey. So macam mana? Sila tunjukkan. Tunjuk. Demo So sikit. bagi tu, bagi nampak. Bagi nampak dulu. Pegang macam ni. Nampak tu ada salam tu Okey, ada satu dadu yang besar. Tiup. Oi, macam mana jadi kecil? Magic. Macam mana jadi kecil ni? Sangat luar biasa. Ada ilmu hitam. Masya-Allah. Oh, baba kata ada ilmu hitam ni. Bertaubat dah kamu. Oh. Dua, tiga, lompat. Ali besar. Tak ada apa-apa. Ali tak ada apa-apa. Ali good boy. Alah suka Ali. Tanpa suka Ali. Ali besar dah. Balik macam Abang Adam. Ali. Ali. Mau tu black pedang. Menang lemak. Ali tak kisah pun. Besar.